Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Okay, hari ni nak tunjuk satu unit, satu bangunan 3 tingkat. Okay, shop block 3 tingkat. Yang mana untuk ground floor dengan first floor dia renovated punya unit. Okay, dan atas sekali tu tingkat 2 dia kosong. Dia kosong. So kita tengok daripada bawah lah. Dan bangunan ni kita nak jual. Okay, tutur dekat langgar ni. Dah. Kita nak jual bangunan ni. Jom kita tengok daripada depan sampai ke belakang. Right. Dan dalam tempoh masa kita nak jual ni pun, sementara menunggu buyer, kita ada buka untuk sewa lah. Okay, jom kita tengok maklumat yang disertakan sekali dekat copywriting nanti lah. Okay. Kat depan ni ada satu bilik treatment. Pintu ni boleh terbuka depan kaunter tadi. Pintu ni boleh terbuka bilik treatment yang seterusnya. Macam mana? Ni bahagian bawah tangga. Dia buat bilik utility. Supaya nak beli rumah ni, nak beli bangunan ni boleh guna teguh, ataupun nak bagi sewa pun macam ada, tak ada kena buat gap apa. Okey, bilik kedua. Dan bilik ketiga, bilik mesyuarat. Bahagian ni semua siap sekali belakang dah. Okay, kita ada satu lagi sini, kawasan ni pantry. Okay, boleh tutup juga, ada pintu. Ni toilet. Alright. Dan bilik store kat belakang ni. Bilik store dia pun luas. Okay. Makin ada pintu. Sini kecil dekat belakang. Sini bahagian tangki. Ni ada bilik kecil juga nak untuk menyapu-menyapu ke apa. Alright. Ni pintu belakang. Pintu belakang ni pintu besi gini. Nak loading bahagian, nak buka pun boleh, tak ada masalah. Jom kita tengok tingkat 1 pula. Okey, jadi untuk tangga dia memang luas kan, selesa dia. Dia kurang 3 kaki setengah, 3 ke 4 kaki lah luas tangga. Nah, ni dekat atas. Dekat atas dulu ni sini lab. Layout dia memang lab. Jadi dalam ni yang mana tengah ni office dengan pintu kaca ni ada 2 bahagian. Dekat depan dengan sebelah kiri ni. Okey. Kosong habis dah. Dulu layout sini dia buat lab gitulah. Kita tengok. Latas siap lakuk epoxy dah. Toilet sini dah. Alright. Ni bahagian belakang. Okey. Pun ada itu besi gini juga dah. Led ni dulu dia guna belakang ni untuk loading bahagian. Okey. Ni kita naik dekat atas sekali. Tingkat paling atas. Okey. Untuk unit ni dia kosong sahaja dah. Bahagian ni kita akan clear belakang lah. Untuk penyewa ke, untuk buyer baru ke, kita akan buat belakang. Bahagian ni pemilik tenant lama, previous tenant. Okay. Depan dengan Renai Hotel. Okay. Ni memang kosong lah atas ni. Tak pernah ada penyewa. Okay. Dan dia direct keluar bangun ni untuk pintu belakang dia. So, apa-apa maklumat berkenaan ni boleh tengok dekat kita punya Telegram, ataupun boleh kontak mana-mana aja belum ni anda. Assalamualaikum.